Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أحييكم بتحية من عند الله مباركة طيبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi saudara pengacara majlis yang berhormat Dr. Abdul Ghani, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita rafakkan rasa syukur yang banyak-banyak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya jua pada malam ini dapat kita bersama dalam satu majlis yang amat berarti kepada kita dalam suasana kita berhadapan dengan berbagai-bagai fitnah dan mihnah, terutama di saat-saat kita menghadapi pilihan raya yang ke-13. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin membawa tuan-tuan sekalian kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang pendek tapi punyai arti yang cukup besar, yang barangkali kalau kita renungkan hadis ini dan kita jadikan sebagai satu bahan untuk kita meneliti, maka di sana kita akan mendapat mutiara-mutiara yang bagus-bagus yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Rasulullah bersabda, la dina liman la amanatalah wa la dina liman la aqlalah atau kama qala. Maksudnya, tidak sempurna agama bagi mereka yang tidak mempunyai amanah, dan tidak sempurna agama bagi mereka yang tidak menggunakan akal. La dina liman la aqlalah. Jadi huruf la dalam bahasa Arabnya makna tidak ataupun tiada di situ bukanlah nafi secara keseluruhan, tapi ialah nafiyul kamal, maknanya nafi kesempurnaan. Tidak sempurna agama seseorang itu bagi mereka yang tidak mempunyai amanah, dan tidak sempurna agama seseorang itu mereka yang tidak mempunyai akal, yang tidak menggunakan akal, ya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bila kita renungkan hadis ini dan kita juga melihat dalam budaya kita, dalam khazanah orang-orang Melayu kita, orang Melayu kita, di sana ada perbidalan, ada perumpamaan, ada kata kias yang kalau kita lihat memang menepati makna hadis ini, yaitu harapkan pagar makan padi. Cuba kita lihat tuan-tuan sekalian, apa peranan pagar? Pagar ialah kalau sekiranya seorang peladang dia buat pagar, maknanya dia 100% dia letakkan harapan kepada pagar itu untuk melindungi tanaman itu daripada dicerobohi oleh musuh, dicerobohi oleh mereka-mereka yang ingin merosakkan tanam-tanaman itu, lalu dipagar. Itu peranan pagar, tuan-tuan sekalian.
Dalam konteks kita tuan-tuan sekalian, amanah ini ialah kalau kita terlantik atau dilantik sebagai pemegang amanah, maka kita ialah peranan kita sebagai pagar menentukan apa yang diamanahkan kepada kita itu kita laksanakan supaya perkara itu tidak akan rosak ataupun tidak akan hilang dan sebagainya. Itu peranan pagar tuan-tuan sekalian. Jadi apabila kita lihat, saya ingin membawa tuan-tuan sekalian kepada persoalan ini kerana kita lihat di dalam urus tadbir kita, urus tadbir kita, di mana urus tadbir ini ialah suatu yang amat mustahak dan dia ialah pemegang amanah. Dia ialah soal ketanggungjawaban yang diberikan kepada orang-orang yang terlibat di dalam memelihara amanah ini tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, betapa soal amanah ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekankan di dalam sabda baginda sallallahu alaihi wasallam ini ialah untuk terutama bagi mereka yang memegang teraju pemerintahan. Memegang teraju pemerintahan, ya. Jadi dia mempunyai tanggungjawab yang cukup besar. Kalau kita perhatikan dalam suasana sekarang, kita tengok dalam suasana sekarang, kita rasa amat terkilan kalau kita lihat bagaimana pembolosan yang berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan sekalian. Dulu kita pernah dengar kemasukan warga asing yang menggunakan pas lawatan. Tiba-tiba hilang 250,000 orang. Jadi masuk kemudian tak balik. Dan keadaan itu berterusan tuan-tuan sekalian, berterusan. Jadi di sini kita tanya pagar-pagar kita ini, di mana pembolosan berlaku? Jadi bolos, pintu masuk bolos tuan-tuan sekalian. Bayangkan kalau sekiranya perkara ini berterusan, apa akan terjadi kepada masyarakat kita pada masa akan datang? Di manakah keutuhan masyarakat kita? Kerana mereka-mereka yang diamanahkan sudah tidak menunaikan amanah ini. Sedangkan Rasulullah kata la dina liman la amanatalah. Jadi pembolosan pintu-pintu masuk tuan-tuan sekalian. Kita tanya orang-orang yang terlibat dengan kemasukan, dengan pintu-pintu masuk ini, siapakah yang bertanggungjawab yang sebenarnya? Nah, ini adalah satu daripada persoalan yang perlu diperdebatkan dan perlu kita mendapat jawapan daripada pihak yang bertanggungjawab, yang berwajib tentang pembolosan ini tuan-tuan sekalian. Dan selain daripada itu, yang mengejutkan kita pula ialah sejak mutaakhir ini, pembolosan dalam yang dilakukan oleh penceroboh di Lahad Datu. Ini ialah bukan saja penceroboh melalui pintu tuan-tuan sekalian, tetapi mencerobohi maknanya memecah pagar itu sendiri. Dan ini adalah suatu ancaman kepada kita. Dan kita tanya, di manakah amanah orang-orang yang bertanggungjawab ini? Soalnya sekarang ialah soal ketanggungjawabkan kita di hadapan rakyat dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, oleh itu adalah menjadi tanggungjawab kita supaya kita menilai semula, menilai dengan menggunakan akal kita, menggunakan akal pemikiran kita yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menilai mereka-mereka yang telah kita berikan amanah ini, kemudian mereka mencuaikan amanah ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza wusidal amr ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah." Apabila amanah itu diberikan, diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Jadi oleh itu ada kaitan dengan persoalan keselamatan, ada kaitan dengan persoalan syariah.
ada kaitan dengan persoalan di mana ketanggungjawatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya persoalan ini persoalan yang remeh yang boleh kita remehkan, tetapi persoalan besar yang perlu diperdebatkan dan mencari natijah bagaimana kita nak jaga keselamatan kita pada masa-masa yang akan datang. Jadi sudah tentu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ialah kita bila melihat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza wusidal amr ila ghairi ahlihi fantazirus saah. Apabila kita serahkan satu-satu perkara kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Jadi oleh itu kita kena ambil perhatian betul-betul, kena prihatin betul-betul soal keselamatan. Soal keselamatan tak boleh dikompromikan. Soal keselamatan tak boleh ditolak ansur, tuan-tuan sekalian. Soal keselamatan adalah soal masa depan generasi kita, masa depan umat itu sendiri, masa depan kepada sebuah negara yang Allah Ta'ala amanahkan kepada kita. Sudah ditakdirkan bahawa Malaysia ini adalah negara untuk umat-umat Islam yang menghuninya, maka kita menjadi tanggungjawab kita untuk mempertahankannya. Ini adalah suatu daripada takdir Allah Subhanahu wa taala memberikan tanah ini kepada kita, maka kita kena mempertahankannya. Maka tak bolehlah kita menjadikannya sebagai suatu barang tukaran ataupun sebagai perkara-perkara yang yang boleh diremehkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila berbalik kepada persoalan menjaga amanah ini, mari kita lihat, kita merdeka sudah pun 55 tahun. Apa yang kita lakukan itu ialah untuk mengisi kemerdekaan kita, untuk mengisi kemerdekaan. Maka yang terdapat di hadapan kita, tuan-tuan sekalian, ada perkara-perkara yang selalu dibentangkan kepada kita, dijelaskan kepada kita bahawa kita bangga dengan pembangunan yang kita capai. Memang kita turut berbangga dengan pembangunan yang kita capai. Tetapi di sana jarang kita melihat apakah yang kita hilang semasa 55 tahun ini, tuan-tuan. Kita asyik bilang pencapaian, tetapi kita lupa tentang apa yang hilang daripada kita. Ini satu persoalan yang perlu kita jawab, kerana ia ada kaitan dengan amanah. Yang pertama kita hilang ialah kehilangan jati diri. Kita hilang jati diri kita. Sedangkan kalau 50 tahun kita merdeka, sepatutnya jati diri kita makin kukuh. Jati diri kita ialah makin kuat. Kerana perkataan jati, kalau saya sebut jati tapi bukan jalur 3, tuan-tuan sekalian ya. Jati sini ialah berdasarkan kepada sejenis tumbuh-tumbuhan namanya jati, kayu jati. Kayu jati ni, tuan-tuan sekalian, dia yang tahan, dia yang ada mempunyai ketahanan. Kalau kita buat sampan, dia tidak reput. Kalau buat tiang rumah, dia tidak akan dimakan aneh-aneh. Maknanya memang kekuatan dirinya itu. Jadi apabila kita katakan jati diri, mana kita ada kekuatan diri kita itu. Jadi dalam selepas 55 tahun kita merdeka, kita lihat bahawa jati diri umat Islam ini makin merosot. Dan ini adalah satu perkara yang cukup besar yang perlu kita bahaskan, bagaimana nak meningkatkan jati diri kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kedua, tuan-tuan sekalian, kita hilang khazanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan keupayaan kepada kita, iaitu tulisan Jawi, tuan-tuan sekalian. Tulisan Jawi ya. Tulisan Jawi ini, tuan-tuan sekalian, bukan dia timbul secara begitu saja, tapi ialah satu anugerah Allah kepada kita, tuan-tuan sekalian, yang hingga kita dapat menguasai suatu bentuk tulisan dan menjadi khazanah kepada kita, khazanah tamadun orang-orang kita, yang dipertahankan oleh
ibu bapa kita yang dahulu. Sehingga kalau dulu tuan-tuan sekalian, geran tanah pun dalam tulisan Jawi, semuanya tulisan Jawi tuan-tuan sekalian. Jadi maknanya kita ada kekuatan di situ tuan-tuan sekalian. Dan ini adalah kaitan dengan perkembangan Islam di sini. Tulisan itu ialah dia ada kaitan dengan kedatangan Islam di sini. Jadi kita membina tamadun kita ialah berdasarkan dengan kehadiran tamadun Islam itu sendiri. Tapi oleh kerana kita serahkan amanah kepada orang yang bukan ahlinya, sampai kita punya khazanah kita yang besar itu pun kita sanggup menghilangkannya. Ini ialah suatu kehilangan besar tuan-tuan sekalian. Kerana tulisan Jawi ini pernah menjadi salah satu daripada bahasa ataupun tulisan untuk agama ya. Sebabnya tuan-tuan sekalian, di selatan Filipina mereka ini menggunakan bahasa Tagalog ya. Tetapi ada di antara ulama-ulama mereka yang datang ke Semenanjung ini mempelajari ilmu agama dan menggunakan kitab-kitab Jawi. Kitab-kitab Jawi ya. Dan kitab-kitab itu dijadikan teks kepada pengajaran di selatan Filipina dengan menggunakan bahasa Melayu tulisan Jawi. Dan ini adalah merupakan salah satu daripada khazanah yang milik kita. Tapi sayangnya apabila kita tidak mempunyai amanah, kita menghilangkan begitu mudah saja tuan-tuan sekalian. Sedangkan ini pusaka yang besar kepada kita. Ini satu daripada pengabaian kita dan kita pecah amanah ini. Dan selain daripada itu, selain daripada jati diri, selain daripada tulisan Jawi dan bahasa kita juga ialah sekarang ini sudah pun berhadapan dengan seolah-olah sedang nazak bahasa kita. Dan kalau kita tidak pertahankan, maka kita akan berhadapan kehilangan jati diri yang lebih parah lagi, kerana bahasa kita sudah terhakis dan ini adalah salah satu daripada kita mengabaikan amanah ini. Dan selain daripada itu ialah kita hilang Pulau Batu Putih tuan-tuan sekalian. Batu Putih itu pulau hak tanah kita, tapi kita hilangkan. Mengapa tuan-tuan? Kerana kebebalan para pemimpin kita yang tidak mempunyai persiapan untuk mempertahankan waktu perbicaraan di mahkamah antarabangsa, sehingga kan kita mengambil mudah dan kita kalah dengan Singapura kerana mereka mempunyai bukti-bukti yang mereka boleh meyakinkan, sedangkan hak itu hak kita. Dan apabila dikuasai Pulau Batu Putih ini dikuasai, maka Singapura mengambil tindakan bahawa nelayan-nelayan tidak boleh lagi datang ke situ, tidak boleh lagi menghampiri pantai Batu Putih, mana kita sudah hilang kedaulatan ke atas Batu Putih. Maka kita hilang selepas 55 tahun merdeka. Bahkan Singapura sendiri itu pun hilang kah? Semua orang tahu. Dan sekarang ini kita bimbang, takut kehilangan Sabah ni pula tuan-tuan sekalian. Ini soalnya. Jadi sebab itu maknanya soal amanah ni cukup besar. Soal amanah ini ialah soal yang menjadi salah satu daripada nadi kepada penyuburan sesebuah tamadun itu. Tamadun itu tuan-tuan sekalian ya. Jadi tamadun kita dirikan tamadun ini dengan berdasarkan kepada teras al-Islam sebagai teras kita, maka kita mesti mempertahankan, kerana ini adalah amanah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu dalam mempertajamkan makna amanah ini, maka kita kena gunakan akal. Kerana Nabi kata la dina liman la aqlalah. Tidak sempurna agama kalau tidak sempurna akal. Kita tak berfikir, tak menggunakan akal yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berfikir. Fikir tu untuk apa? Untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala, kepentingan umat itu sendiri. Kita tak fikirkan. Jadi kita tidak menggunakan akal. Sebab itu kita kena lihat sesuatu itu ialah dengan ainun basirah. Maknanya penglihatan mata hati kita. Kita kena lihat dan kita kena menganalisanya.
kita kena lihat, kita kena menilainya. Bukan sekadar kita melihat seperti mana mata yang basirah, tapi kena lihat mata yang ainun basirah. Jadi tuan-tuan sekalian, nak melihat dengan ainun basirah ini ainun basirah ini tuan-tuan sekalian, maka yang menjadi perkara yang paling penting dalam penglihatan kita, kita kena analisa perkara yang kita lihat itu. Jadi menjelang pilihan raya umum ke-13 ini, kita kena fikir, kita kena lihat, kita kena renung, adakah kita masih lagi menaruh amanah kepada orang yang pecah amanah? Apakah kita masih yakin lagi kepada orang-orang yang telah gagal membuktikan keyakinan mereka dan kekuatan mereka? Kalau kita masih lagi serah kepada orang yang bukan ahli, maknanya kita tidak berfikir. Jadi sekarang saya ajak tuan-tuan berfikir. Bukan kita melihat sesuatu bukan secara emosional, tapi cara berfikir. Fikir ya, tenung, lihat, dan kita mencari natijah ini. Saya bukan nak mengajak tuan-tuan bangkitkan cara emosional, tapi cara kita berfikir. Kerana Allah Ta'ala suruh kita berfikir. Jadi amanah ini adalah amat penting tuan-tuan sekalian. Selain daripada itu, kita lihat bahawa masyarakat Islam ini sudah terdedah dengan ancaman pemikiran tuan-tuan sekalian. Jadi pemikiran kita itu sentiasa didedahkan dan diisi dengan perkara-perkara yang tidak boleh meningkatkan jati diri, terutama dari segi perpaduan tuan-tuan sekalian, perpaduan dan sebagainya. Kita bercakap mengenai dengan perpaduan, mereka bercakap mengenai dengan perpaduan, tetapi dalam masa yang sama mereka lah yang cuba memecahkan kesatuan dan perpaduan ini melalui, kalau kita lihat penyiaran, tiap-tiap hari kita tengok televisionnya dan sebagainya. Kita nampak bahawa apakah yang kita boleh manfaat daripada penyiaran yang kita terima sekarang? Apakah dasar penyiaran kita itu adalah seperti mana yang kita lihat sekarang? Sedangkan itu adalah satu instrumen yang paling penting untuk penyatuan pemikiran, wahdatul fikri. Tapi disalahgunakan, kerana pecah amanah, disalahgunakan tuan-tuan sekalian. Sehingga kita berada dalam keadaan yang pemikiran kita dah celaru tuan-tuan sekalian. Ini suatu jenayah besar sebenarnya kalau kita merosakkan pemikiran ini tuan-tuan. Jadi saya bila cakap perpaduan ini, saya teringat kepada satu pepatah Arab. Pepatah Arab ini bunyi, qalal jidar lil mismar lima tashukkuni fa ajaba al mismar la tas'alni walakin is'al man yadukkuni. Maknanya dinding kata kepada paku, wahai paku, mengapalah kamu ni duk pecah-pecahkan aku, tebuk aku sana sini, pecahkan sini, lukakan aku. Jadi paku jawab, la tas'alni walakin is'al man yadukkuni. Hang jangan tanya aku, tanyalah orang yang ketuk aku. Paku jawab, hang jangan tanya aku, tanya orang yang ketuk aku. Jadi sekarang ni tuan-tuan sekalian, soalnya sekarang siapa yang mengetuk paku sehingga dinding jadi pecah? Ini satu persoalan yang tuan-tuan kena fikir. Hari-hari kita ni difitnahkan macam-macam, disumbat dengan perkara-perkara yang bukan ilmu, diberikan diisi pemikiran kita ini bukan suatu yang ilmu, yang Allah Ta'ala tak terima pun perkara-perkara yang macam tu, yang boleh merosakkan pemikiran. Bukan setakat orang dewasa, kanak-kanak kecil, maknanya kanak-kanak diheret bersama dengan diisi dengan perkara-perkara yang fitnah dan sebagainya. Ini apa nak jadi ni tuan-tuan? Apa kesudahannya sebenarnya? Jadi kalaulah kita doakan supaya Pakatan Rakyat menang, pertama kita ubah dasar ni tuan-tuan.
kita ubah dasar itu. Kita ubah dasar yang pecah belah. Kita bentuk satu dasar penyiaran yang harmoni, yang masyarakat boleh berfikir, yang masyarakat akan menerima manfaatnya. Jadi setiap sen yang kita belanja, kalau kita bayar pun, mana kita dapat manfaat yang besar. Manfaat ialah penyatuan, mencari keredaan Allah dengan penyiaran yang ini tidak, tuan-tuan. Warta berita tu buka mulut tu sampai penghujungnya. Sadaqallahul azim pun dengan perkara yang sampai begitu, tuan-tuan sekalian. Tak betul ya. Ini adalah satu jenayah, tuan-tuan sekalian. Merosakkan pemikiran, ini satu jenayah. Jadi kerana apa? Kerana apabila kita letakkan amanah kepada bukan ahlinya, itulah jadinya. Kerana kita letakkan amanah kepada bukan ahlinya, maka itulah natijahnya. Kalau kita letakkan amanah kepada bukan ahlinya, maka inilah akibat yang akan kita terima. Sedangkan tuan-tuan sekalian, kita bercakap nak tuju negara maju. Kita bercakap mengenai dengan pembangunan bangsa besar. Tetapi kita tak mampu mendidik bangsa kita, mendidik umat kita supaya menjadi umat yang terbaik. Yang disebut di dalam Al-Quran, khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tak mana mungkin, tuan-tuan, nak jadi umat khairu ummah kalau diisi dengan perkara-perkara yang penuh dengan fitnah. Mana mungkin, tuan-tuan, untuk menjadi khairu ummah dengan diisi perkara-perkara yang penuh dengan segala pancaruba yang cuba memecahkan kita. Ini adalah suatu jenayah besar, tuan-tuan sekalian. Jadi pendidikan yang sebenarnya ialah untuk kita membangun manusia ini, membangun bersama dengan aqidatul Islam, membangun bersama dengan syariatul Islam, membangun dengan masyarakat yang dikatakan khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Inilah, tuan-tuan, yang dirahmati Allah sekalian. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, selain daripada apa yang kita sebutkan tadi, soal keadilan. Soal keadilan ini ialah sebagai teras kepada pembangunan sesebuah masyarakat. Nak bangun tamadun, maka mestilah based on keadilan ilahi, keadilan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nilai-nilai ini perlu disuburkan. Tetapi sekarang nilai-nilai keadilan ini makin pupus, tuan-tuan sekalian. Nilai-nilai keadilan ini sudah dilihat sebagai suatu yang tidak bernilai. Sedangkan di dalam Al-Quran beberapa tempat Allah Subhanahu wa taala menekankan soal keadilan ini, tuan-tuan sekalian. Saya dalam ceramah-ceramah saya membawa mengenai dengan nilai ini, tuan-tuan sekalian. Kita tengok dalam sebuah ayat Al-Quran, sepotong ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala turunkan, laqad anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bi laqad anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainina khasima. Sesungguhnya kami turunkan Alkitab untuk kamu berhukum, litahkuma bainan nas, untuk kamu berhukum sesama manusia, bil haq, dengan kebenaran, dengan hak, dengan kebenaran, ya. Wala takul lil khainina khasima, dan janganlah kamu mengkhianati, janganlah kamu membela orang-orang yang khianat, tuan-tuan sekalian. Ayat ini sebenarnya diturunkan. Asbabun nuzul ayat ini, tuan-tuan sekalian, asbabun nuzul ayat ini ialah mengenai dengan seorang yang bernama Ubairah, bernama Tu'mah bin Ubairah. Dia ni, tuan-tuan sekalian, dia pergi mencuri satu perisai yang dimiliki oleh sahabatnya bernama Qatadah. Lalu Qatadah ini, tuan-tuan sekalian, dia simpan perisai ini dalam sakarung guni tepung di rumah dia. Kemudian Tu'mah ni datang mencuri, dia ambil perisai itu.
Kemudian guni tepung tadi tuan-tuan sekalian, dia pecahkan, ditebukkan, kemudian dibawa, diletakkan di sebuah rumah seorang Yahudi bernama Zaid bin As-Siman. Jadi tepung guni yang sudah bocor tadi, jadi tercicir tepung-tepung tu tuan-tuan sekalian. Jadi apabila Qatadah lihat baju dia hilang ataupun perisai dia hilang, dia pergi mencari dan diikut jejak tepung tadi tuan-tuan sekalian. Tengok-tengok tepung tu, guni tepung tu ada di hadapan rumah seorang Yahudi bernama Zaid bin Siman. Lalu dituduhnya orang Yahudi tadi mencuri baju dia, ada perisai dia. Lalu dibawa kepada Nabi SAW. Jadi Nabi SAW nak menghukum berdasarkan kepada bukti. Tanya mana bukti dan sebagainya. Jadi waktu itulah Allah Ta'ala turun ayat ini tuan-tuan sekalian. Kerana nak memberikan keadilan kepada Yahudi tadi, yang dia dianiayai oleh seorang Muslim yang bernama Tu'amah bin Ubairah. Tengok tuan-tuan sekalian, seorang Yahudi kerananya diturun ayat untuk keadilan tuan-tuan sekalian. Itu maksudnya amat besar, nilainya cukup tinggi. Keadilan itu ialah suatu teras dalam kehidupan. Keadilan adalah suatu rukun yang pasti diketengahkan. Tapi kita sekarang tuan-tuan, keadilan itu kita koyak-koyakkan, kita ronyeh-ronyehkan, kata orang Kedah ni ronyeh, ronyeh-ronyehkan, kita hancur-hancurkan, dan kita tidak menilai sebagai suatu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk melaksanakannya. Kita tak sampai ke tahap itu tu. Yang kita buat ialah berdasarkan kepada nafsu kita. Kita sudah menganiayai puluhan ribu orang tuan-tuan sekalian. Kita tengok rakyat Terengganu dianiayai oleh kerana apa? Oleh kerana mereka memilih apa namanya, PAS pada tahun 1999 tuan-tuan sekalian, dinafikan royalti hak mereka, dinafikan hak orang miskin, hak anak-anak yatim, hak al-fuqara, al-du'afa, pelajar dan sebagainya tuan-tuan sekalian. Kemudian untuk nak mengelakkannya dikatakan, oh kita bagi balik wang ihsan. Wang ihsan pula diberikan kepada menguruskannya bukan ahli tuan-tuan sekalian. Bukan orang yang bertanggungjawab, bukan kepada kerajaan, kepada ketua bahagian namanya. Ini apa, di mana tuan-tuan sekalian? Keadilannya di mana tuan-tuan sekalian? Cuba kita fikir, ini adalah patut atau tak patut? Tak patut tuan-tuan sekalian. Padahal orang-orang Terengganu ialah orang Muslim, orang yang beriman, orang yang susah, orang yang ada kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kalau sekiranya wang itu diurus tadbir dengan cara yang baik, maka mereka terbela. Tapi oleh kerana ada golongan yang bernafsu besar, yang rakus tuan-tuan sekalian, dia tidak menilai keadilan itu sebagai suatu yang Allah Ta'ala suruh, tetapi dia nilai keadilan itu ialah keadilan apa yang dia fikirkan. Kamu tak sokong aku, maka aku hukum kamu. Adil kata tuan. Tak adil. Tak adil tuan-tuan sekalian. Astaghfirullahalazim. Ini ialah satu perkara yang amat tidak patut dan munasabah. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Masa sudah cukup, jadi saya harap itu saja tazkirah saya. Kiranya ia benar itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kesilapan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.